Okay guys, kita orang dah sampai dekat Dubai. Okay, sekarang dekat airport Dubai. Kita orang transit selama 2 jam untuk gerak ke Milan. Malapensa. Macam itulah dia punya airport katanya. So sekarang ni misi mencari air. Sebab dengan cerita diorang ni dah lawyer-lawyer nak muntah. Air dia memang steady 7 jam. Oh, jom kita cari air dengan cari benda masam lah. Jom, let's go. Nak cari penampak peti kat Dubai dengan harga yang sangat lah termahal. Nasib baik ideal. Okey, tidur dalam flat 4 jam ada kan? Oh, ni sekitar airport dekat Dubai. Mana kita makan? Ya, dah tu kot. Allah Akbar. Allah, jatuh pula dah. Jom. Alright guys, kita nak pergi cari air jap. Jadi kita sambung balik. Okay guys, kita nak try beli makanan geregang. Nak beli Skechers. Ha? Macam mana? Dahaga sangat air. Kita bedai je lah air geregang ni guys. Oh, sedapnya. Tapi harga kat sini boleh lah. Oh, dah masuk duit lah. Dapat? Betul? Boleh lah terima. Jenis kita. Ada? Tu dia. Apa nama tu? Oh. Ni. Dia tolak. Nak tolak pun lambat. Dapat tunjuk sikit. Nak bagi hilang masam. Jom beli air pula. Beli air. Air ni kena pakai kad lah. Pakai visa. Boleh pakai kad. Apa? Mana? Lemon tea. Okay, sekarang dah sampai dekat mana Amsyah? Sebut sikit. Dekat Milan, Italia ni. Sampai dekat Itali. So tidur homestay. Esok kita review homestay. Sekarang ni nak masak dulu. Ikan. Ikan masak kicap boleh. Jom tengoklah bilik sikit. Ni lah homestay. So dia ada banyak bilik dekat luar sana. Ada 2-3 bilik lagi. So memang kita orang sewa semua satu bangunan. Tapi untuk malam ni kita orang sewa satu saja dulu. So esok ada trip lain sampai, family lain sampai, barulah kita tidur dalam malam. So ini adalah tandas dia. Allah, weh, sebaik nak jatuh mat. Ni tandas dia, sinki dia, tempat mandi terbuka mesin basuh dia. Jarang tengok tandas video macam ni. Ni ada dah pintu. Buka. Wah, luas. Ini boleh letak satu katil queen. So ni dah tempat tidur. Dah siap guys. Ikan masak merah. Sedap. Chef kita malam ni. Makan jap. Dah barai dah. Pukul berapa dah ni? Pukul 4 pagi. Kalau waktu Malaysia sekarang ni pukul 4.30 pagi makan nasi. Sini baru pukul 10 malam. Okay, jom makan. Dia nasi dia macam pulut sikit. Pulut ni, pulut ikan merah. Pulut ikan merah. Tu dia.
ni. Hari kedua. Mana Dah kita record belum ni? Record dah. Dekat Itali guys. Jom kita nak pergi beli beli barang kan? Pergi pasar raya. Pergi pasar raya. Raya. Pergi pasar raya dekat. Teman saya pergi pasar raya. Let's go. Jadi okey. Mau ingat. Jom pergi pasar raya. Wah, Aidil dengan Mama duduk kat depan. Wah, bungat lah. Tak boleh. Untuk ni lah. Tak boleh. Jom. Kat belakang ada tak jaket tu? Oh, ada ni. Ada pun jaket. Wah, bank. Okeylah, boleh naik. Ramai. Sebab lagi ramai lagi yang sampai. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at Aduh, Aidil dah tidur guys. Awal-awal dah tidur dah. Baru masuk pasar raya. Sabun bersih kain. Dapat sabun basah kain. Misi mencari sabun. Ini ya. €8. Total beli barang €166. Ui, tak sedap Oh, persamaan 700 lebih Malaysia. Mai rasa sikit air. Ya kan, air mineral. Air gas. Jom, let's go next location. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat Lake Como. Kita nak pergi tengok kasik dekat area Como, dekat Itali. So, inilah tasik dia. Lawa guys. Dengan bangunan ni. Aidil pula demam. Hari kedua. Tapi okey lah sikit, demam dia tak ada teruk sangat. Wah, cantik. Inilah area Lake Como. Memang best. Nampak tu. Wah. Kapal bang. Ha? Kapal terbang tu. Mana? Tu kapal terbang tu, nak terbang tu. Oh, tu lah. Apa? Kapal terbang. Tu kapal terbang. So ni area Lake Como. Cantik guys. Atas-atas tu ada rumah. Lawa. Oh, naik dah, naik dah. Oh, naik tau. Dia naik. Yo. Suka tu air. Jom tengok air jom. Tengok air. Tengok air, pegang papa. Sini. Sini jom. Main sini. Adik. Sini. Jom. Mama. Tangga. Your favourite. Memang favourite lah tangga ni. Harap Aidil okey lah mood dia. Tak sihat semua daripada semalam. Wah, nampak? Tak cantik view, tapi di belakang ni lawa view dia. Cantik. Jom ambil gambar lawa ni. Ni lagi dekat nampak. Cantik. Lawa. Cepat. Sini, jom. Ambil gambar cepat. Sini. Cepat. Jom sini. Jom. Cepat. Ambil gambar. Okey, jom ambil gambar. Okey, satu. Video ke Amsyah? Di sana. Wah. Tu tengok sana. Wah, tu. Kau snap je lah Amsyah. Okey. Tu. Tengok tu. Pandang. Panggil dia. Aidil mengamuk kan. Cantik.
cantik lah view. Skies I've never named while I stay in my lane. But some Yo, kat area sini lagi lawa guys. Sekarang dekat Lake Lake Como. Como Liano. Italiano. Liano. Lagi Oh. Oh, lawa gila guys. So steady. what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get Alah, steady eh. Lake Como. Lake Como. Sambil makan, nenah. Ya. Fresh. Fresh. Dia tak panas, Tak tak sejuk. tak panas. Lawa ni. Tu belah sana. Maaf geng kalau vlog tak beberapa banyak cut. Sebab idea tak sihat. Sian dia. Idea tak bagi kerja sama. Jom kita. Ui, dia melong. Dia boleh masuk dalam air tu. Kita tak. Jom kita nak pergi ke depan. Depan sana, let's go. Cuaca kat sini dia panas tapi dia berangin-angin, dia sejuk. It's okay. Alright. Lawa view kat sana. Penat Ha? Tak ambil ayam pula. Okay, sekarang ni nak pergi ambil camper van dulu. Dekat sini memang banyak gila guys camper van. Kalau korang yang mana datang Itali, korang boleh ambil camper van dekat area sini. Aku tak tahu, nanti aku tulis dekat video area mana aku ambil camper van ni. Jom kita pergi tengok guys camper van dia. Let's go. Cuaca memang panas. Dia walaupun panas, rasalah matahari tu, tapi dia berangin lah. Aku rasa cuaca dia kalau panas macam ni sama macam Malaysia je guys. So kita masuk dalam. Okay, mula-mula korang akan kena masuk kat dalam ni dulu. Mungkin nak kena check in lah. Sebab dekat camper van sini nampak banyak dia buat style macam hotel guys. Check in pukul 3 dan check out pukul 11. 11 maknanya kena hantar lah. So kita orang sewa dalam seminggu macam tu. Nampak macam-macam jenis design yang ada camper van. Memang menarik guys. Ini dia guys camper van untuk kita survive selama seminggu. 1 minggu lebih. Besar kan. Jadi aku akan review kat dalam. Belah dalam ni. Apa dia? Video dah tu. Video dah. Ni dalam dia. Ni bonnet dia apa? Besar Boleh bonnet. tidur ni, nanti buang-buang kembang-kembang kan. Boleh tidur lah ni. Betul ke? Besar. Apa tiduran ni je. Ya? Apa tidur ni ya? Okey. Dah gerak guys. Nanti sekejap lagi review dalam pula. Besar. Besar ke? Okey, macam korang tengok sekarang, aku dah masuk dalam camper van. So ini dia ada yang besar lagi tau. Yang belah sana ada yang besar lagi. So ni yang macam besar juga. Ada meja, kursi. Okey, ada kursi. Jom kita review satu-satu guys. So ini adalah dapur dia lah. Dapur dia boleh buka tingkap. Dan ini adalah peti dia. Peti ais. Nampak? Not bad. Peti ais. Dan ini adalah peti tempat letak ni yang beku punya ni. Nice. So inilah yang best sekali. Ada tandas. Sinki. Dan ini mangkuk tandas. So dia ada satu tong kat bawah tu. So setiap kali siapa yang dah berak tu pergi cuci sendiri. Buang tahi tu. Jangan simpan lama-lama. Dan ini yang paling best sekali adalah tempat tidur dia guys. Nampak dia dah bagi lengkap. Ada ni apa, selimut. Ni cadar kot. Kena pasang cadar nanti. Ada bantal. Dan ini boleh tarik. Dan dia akan jadi katil queen guys. Ni yang ni letak kat sini. So jadi lebar. So nice. Dia ada satu katil cantik. Dia boleh ada macam tangga atas ni, boleh letak barang-barang. Okey, ni pun boleh letak barang-barang ni. Nampak? Boleh letak barang-barang apa semua. Kat situ. Dia simple tapi nice gila. So inilah nak letak barang apa, sudu ke. Sini pun boleh buka lagi. Nak letak lagi kecil pun muat dah ni. Besar guys. So tekan je. Alright. Ni dia bagi extra bantal.
Ada tingkap kiri kanan. So inilah camper van untuk kita survive di Switzerland nanti guys. Steady. Memang best, tak sabar nak try guna semua dapur dia, tandas dia. Nak try guna tandas kita kena try. So nice lah. Okay lah. Not bad. So kita nak gerak balik rumah dulu. Ciao.